apakah sunnah Nabi ziarah kubur pecah selipar? Jawabnya dua-dua. Pecah selipar dan pakai selipar dibolehkan. Okey? Dan ada hadis Nabi buang selipar sampai di kubur. Faham? Kalau tanah di atas itu bercampur dengan najis, maka pakai selipar. Dan mana sunat? Pandangan jumhur ulama, sunat kita berkaki ayam bila pergi ziarah kubur. Tapi bila kita pakai juga selipar dan kasut, hukumnya harus, bukan haram. Okey? Di antara harusnya pakai selipar ialah sahabat-sahabat pakai selipar. Sebab tu Nabi menyebut, bila kita balik daripada tanam orang mati, mayat ini yasma'u qur'ani alikum, mayat ini mendengar akan bunyi geseran selipar kamu. Selipar kita ni, masa kita balik, Nabi kata membalik dari kubur, mayat dengar membalik bunyi preh-preh, menunjukkan pakai selipar ke kita buat dengan tangan preh-preh, pakai di kaki ni, faham lagi? Menunjukkan pakai pun boleh, tak pakai pun boleh, kerana dia dalilnya. Jadi tak payah kepala dah.